Mungkin kalau kita tak reti, kita boleh carilah orang yang reti tolong buat untuk kita. Pasal dia satu benda yang kita tak nampak. Dia datang dalam bentuk yang seperti itu. Macam gelombang ni dia datang, kita tak nampak. Jin juga dengan dimensi dia yang dia datang, dia boleh mengganggu kita. Maka kita doa pada Allah. Kerana benda ni Allah rahmat. Oleh kerana kita tak nampak yang ni, dia bagi juga benda yang juga spiritual sifatnya. Bila baca yang ni, dia protect kita. Dengan syarat kita minta kat dia. Baca yang ni, dia protect kita. Maka baca ayat-ayat Allah. Yang ni kena sesi lain lah. Oleh kerana jin ini, kadang-kadang dia adalah makhluk. Makhluk ni ada sifat dia. Ada orang tak boleh tahan bau durian. Ada orang tak boleh tahan bau tertentu. Lipas tak boleh bau tertentu. Orang kata ulang tak boleh tahan dengan belerang. Tapi saya tak pasti, tengok lalu juga. Nampak? Tak penting lah. Ada benda yang binatang tak boleh. Jin hasil daripada analisa pengalaman manusia, nampaknya dia tak apa ngam dengan apa benda. Seperti dia tak ngam dengan waraqatus sidr. Dia tak ngam dengan daun bidara. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah umpamanya, bila ada orang ahli sihir masuk dalam api, keluar tak terbakar, Ibn Taymiyah kata, sekali ni kau masuk pula dengan kau sapu daun bidara di tubuhmu. Dia sapu daun bidara, dia masuk, terbakar dia. Dia katakan jin tak suka dengan daun itu. Bukan kerana this is the power of daun bidara, no. Sebab macam itulah. Ada bau ni binatang ni tak suka. Letak pandan ada binatang ni tak suka. Bidara jin tak suka. Kalau kita faham konsep, kita tak ada superstitious minded. Kita tak ada khurafat. It's not because benda tu keluar cahaya duk tikam dia. No. Dia tak suka. Panjanglah, nanti jadi khusus pembomohan pula.